Ini datang daripada Sapia. Kak Sapia berkongsi peristiwa ketika memandu di Lebuh Raya Utara Selatan. Saya dengan suami pernah berada di kawasan Karak menuju ke arah Genting Highland. Dan apa yang berlaku, saya dengan suami nampak seperti ada cahaya putih terbang, ya, melintas kawasan Lebuh Raya yang agak besar. Dan saya dengan suami terkejut sebenarnya. Saya sampaikan toleh, ya, bila suami memandu ke depan agak laju tu, toleh untuk melihat ke manakah cahaya itu pergi. Tapi bila saya toleh, cahaya tu tidak lagi kelihatan. Dan katanya di sini, kisah ini pernah saya ceritakan pada teman-teman yang lain. Setakat ini belum pernah ada teman-teman yang mengalami gangguan yang serupa. Sekali lagi, kata beliau, Sapia menceritakanlah, ini ringkas pengalamannya di Lebuh Raya Karak menuju ke arah Genting Highland dengan suami. Saya yakin ni mereka memandu pada waktu malam. Ternampak ada cahaya putih yang melintas laluan Lebuh Raya di hadapan mereka. Mungkin anda para pendengar Misteri Jam 12 yang pernah gunakan Lebuh Raya Utara Selatan, iaitu di kawasan Karak menghala ke Genting Highland. Adakah pernah anda ternampak satu gangguan cahaya putih yang melintas? Berhati-hatilah. Walau apapun, kita jawab panggilan di 669 11897.